Kementerian Pertahanan menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk rasuah atau salah guna kuasa dalam kalangan pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Alep Nordin berkata, Kementerian sentiasa memandang serius setiap aduan dan laporan yang diterima, khususnya membabitkan salah laku integriti dalam organisasi pertahanan negara. Bagaimanapun, terdapat juga aduan yang bersifat tuduhan tanpa disertakan bukti kukuh, sekaligus berpotensi menjejaskan kredibiliti serta nama baik ATM sekiranya dibiarkan berlarutan. Kita tidak memaafkan apa-apa unsur rasuah penyalahgunaan kuasa yang berlaku terutamanya dalam Kementerian Pertahanan. Dari masa ke masa memang kita terima aduan dan sebagainya. Akhir-akhir ini aduan itu berserta dengan pelbagai bukti yang mungkin tak dapat nak dinafi atau disangkal. Tetapi ada juga aduan-aduan yang bersifat sebagai satu tuduhan yang tidak ada bukti. Yang baru-baru ini pun saya lihat yang dikeluarkan itu sesuatu tuduhan yang sebenarnya tidak disertakan dengan bukti. Kalau ini berlarutan memang akan menjejaskan kredibiliti dan nama baik ATM, katanya.